Okey, Assalamualaikum. Saya Razi. So, sekarang ni pukul 3.30, apa tak? 3.30. Betul lah. Aku nak pergi beli. Saya nak call lagi dengan mak aku. Nak pergi beli barang. Barang apa tu, tengok nanti. Tak tahu nak ke Perak Raja atau nak ke Batu Pahat. Ya, sekarang cuaca memang panas sikit, bapuk. Panas sikit, bapuk dia. Tak ada gerak. Okay, sambung. Tengok aku dekat mana sekarang. Aku dekat Jekyll Batu Pahat. Nak cari kain mak aku, mak aku. Nak cari kain sebab untuk kain bungkus sandaran hidden box tak cukup. So nak cari lagi, tambah. Setelah okay lah, aku nak cari kain dulu. Tolong mak aku. Ciao. Korang yang pernah datang je ke Batu Pahat kan, jangan lupa ni atas tu. Sebab apa? Sebab ada baju untuk family. Ada baju untuk lelaki. Nampak? Nice juga dia ni. Harga dia pun nice lah. Tapi kualiti cantik. Kualiti sedap lah. Kualiti sedap. Saya kira memang kualiti dia sedap. Dan info untuk aku hari ni, aku baru tahu. Contoh kalau contoh kan, kalau akak tu bagi kursi tu. Contoh kan, kalau kita nak kahwin dengan seseorang tu, lepas tu dia ada abang yang, contohlah dia perempuan kan, dia ada abang yang belum kahwin. So kita langkah bendul lah kan namanya. Rupanya kalau kita langkah bendul, kita kena hadiahkan dia baju Melayu. Aku pun tahu. Macam tu. So tadi baru cari kain yang belum siap lah. Tengok cantik. Dan nak cari kain dia pun agak susah sebenarnya, sebab kain belum siap kan. Ini cantik lah. Nice gila. Tapi harga nice lah kan. Tapi tak apalah kan, asal kualiti cantik, tak ada masalah pun. Boleh try. Mana yang tak pernah naik atas nak jaga Batu Pahat, boleh try naik atas. Ni tunggu mak aku ni. Mak solat asar tapi tak siap lagi. Banyak je pilihan. Hai, so sekarang ni aku dah dekat Cowboy Batu Pahat. Aku nak cek kotak untuk tambahan hidden box untuk hantaran abang aku. Sekarang ni aku kehilangan mak aku. Tak tahulah mak aku kan dengan benda lah ni. Bising gila. So annoying. Lantak lah. Siapa tu? Dah aku bunyi. Sekarang ni aku kehilangan mak aku ni. Mana mak aku? So tadi kalau aku jumpa, aku sama rekod. Ciao. Nak share mak aku dulu. Info setelah lama aku pusing-pusing ni tadi kan, rupanya mak aku kat sini. Apa ni? Mak aku tengah cari Tupperware. Tupperware tak apa mak? Untuk kotak. Untuk gantikan kotak. Dah. Okey, ni aku baru sampai rumah. Nampak ni. Sekarang pukul 7.19, lebih kurang macam tu lah. Aku sampai rumah sebab tadi pergi cari ayam apa semua. Jadi lambat lah sikit dengan jalan jam. So, jangan lupa support aku. Like, comment, subscribe. Ciao.